Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Okay, hari ni kita ada sebiji Azhar ni. Dia akan tukar dia punya lower arm. Lepas tu barang-barang getah lah, isobor mounting, isobor link, anti rubber bush. Lepas tu dengan getah yang dekat dengan isobor lah, isobor boot apa semua lah. Alright, jom kita tengok barang-barang dia. So ni barang-barang dia yang ada beli sendiri lah, dia minta kita pasang. So isobor, dust cover, getah lapis spring atas dan bawah, isobor mounting, isobor link, lower arm. Lepas tu sekalian dengan tukar minyak enjin. Jadi kita dah buka dia punya isobor ni. Okay, isobor dia ni macam dah tak apa nak cantik sebab kita tekan pun dia tak naik. Biasa kalau ada gas dia naik laju kan, ataupun naik slow ke okey lah. Yang ni dia dah tak naik. So isobor ni tak tahan lama lah, boleh pakai tapi tak sedap. Alright, so kita dah buka dia punya spring dan kita akan pasang cover-cover getah tu lah. Sebab owner dia cakap lain kali lah untuk tukar isobor. Tak apalah, kita tukar lah yang mana yang dia nak tukar dulu. Alright. Okay, so kita dah siap pasang isobor okay, siap pasang mounting dia, getah dia semua lah. Right, pastikan ikat kemas-kemas, tak ada dia punya longgar, spring pun duduk center, masuk dia punya slot dia. Okay, lepas tu baru kita pasang dekat kereta. Okay, so untuk lower arm ni Azhar punya, kita kena buka dia punya besi ni. Alright, dia ada satu ni saiz 12, satu 2 biji sini saiz 14. ok, so bila kita dah buka skru tu kita boleh cabut lah dia punya ni. ok, sempit sikit. ok, jatuh dah. Batang ni kita kena cabut lah. Lepas tu barulah nampak dia punya skru dia tu bawah. Jadi kita kena buka dia punya bojong ni dulu lah. ok, kat sini dia ada dua cara kita nak buka lower arm. Yang pertama kita kena cabut lah kaliper ni. Cabut kaliper ni gantung. Lepas tu dia ada ruang lah untuk masuk dia punya bojong yang remover ni. Yang pertama. Yang kedua, kita kena buka dia punya nut ni, nut tie end ni kita buka. Right, lepas tu kasih dia cabut, baru boleh masuk dia punya pengepit tu, bojong separator tu daripada belakang. ok, ada dua cara. So kita buka, kita try buka yang ni dulu, yang jenis cabut dia punya tie end. Sebab tie end ni pun nak tukar dalam, kita cabut sekali. Alright. ok, so kita masuk dia punya bojong separator. Alright, lepas tu apa lagi, kasih buka lah. ok, bila lower arm ni dah buka daripada bojong ni, nak pisahkan dia, kita kena longgarkan dulu skru kat sini dengan bawah ni, saiz 17 dan 19. Longgarkan ni dulu, baru senang kita nak pisahkan dia. ok, keluarkan dia punya lower arm macam ni lah, lower arm dia yang dah lama. So kita akan gantikan dengan yang baru. So macam biasalah, tukar belah ni pula. Tadi belah kiri, sekarang belah kanan. Kita akan tukar dia punya boot. Isobor pakai isobor lama lagi. ok, so dah complete pasang lower arm belah sini. Lepas tu dengan dia punya tie end,
Kita kena masuk tayar dulu, baru kita akan adjust dia punya tire end ni. So adjust tu anggaran ni lah, bagi sama tayar depan dengan belakang tu agak nampak selari, baru kita kunci lock ni. Right, sekarang kita pasang balik benda yang kita buka tadi. Ok, so owner minta kita tukarkan minyak hitam sekali. Alright, dah settle. Ok, so jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Capli channel. Kita jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum.